Okey, baik doktor. Untuk soalan kali ini berkaitan dengan rutin kita seharian di pagi hari, iaitu memberus gigi. Okey, jadinya adakah boleh kita memberus gigi selepas azan subuh? Wah, apa pandangan doktor? Sebahagian besar daripada kita ini memberus gigi selepas waktu subuh. Berus gigi berbeza dengan bersiwak ataupun bersugi. Jadi bersugi tidak ada masalah kerana Nabi menggalakkan supaya kita ini bersugi setiap kali waktu solat. Berbeza dengan berus gigi. Berus gigi ini mempunyai ubat gigi yang mempunyai perasa yang pelbagai. Ada pendapat mengatakan bahawa makruh untuk memberus gigi selepas zuhur sehinggalah pada waktu berbuka. Soalannya, batal atau tidak bila kita memberus gigi? Hukumnya ialah selagi kita tidak menelan apa-apa daripada air ataupun berus gigi, ubat gigi itu, maka dia tidak membatalkan puasa. Cuma makruhlah apabila sudah hampir-hampir sangat untuk waktu berbuka. Wallahualam. Terima kasih doktor di atas pencerahan tersebut. Moga-moga mendapat manfaat kepada kita semua, dan itu saja daripada kami pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berinfak dengan yakin.